Raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Ini nak suruh saya sembah ni Raja Abdullah ni. Saya Fauzan Haji Sulaiman Plastin. Saya nak tanya, apakah senjata yang sebenar yang ada pada KJ sehingga tak ada seorang pun di kalangan ahli majlis tinggi yang berani menegur beliau? Selain daripada kuasa yang ada bapa mentua dia, mesti dia ada satu senjata yang saya tak tahu apa dia. Sekarang Ya, sebenarnya saya juga tak faham. Budak kanyak ni baru pulang daripada sekolah. Sepatutnya tiap-tiap seorang menteri boleh tenyih dia. Tapi takut yang bukan-bukan. Ada menteri besar seorang tu sampai nak suruh saya dibuang daripada UMNO. Dia masuk UMNO selama habis dia beranak pun saya dah ada dalam UMNO dah. Nak suruh buang saya, tak apalah kalau nak buang-buang lah. Saya kena buang dah dulu. Entah macam mana dia balik baik. Saya tak takut kena buang. Lah ni pula tak ada apa dah. Lepas jadi bekas Perdana Menteri, apa nak jadi? Saya minta nak jadi agung, dia pun tak bagi. Thank you.